Setiap perwakilan dipilih dan didaftarkan oleh ketua cabang ataupun calon ketua cabang. Dia ada portion dia masing-masing, ketua cabang dapat berapa, calon-calon yang bertanding dapat berapa. So saya bagi contoh mudah. Kalaulah ketua cabang boleh bawa dalam 20 orang, and then calon-calon yang lain bawa 15 orang. Jadi maknanya dekat situlah pengundian tu akan berlaku. Perwakilan ni nantilah yang akan mengundi. Cuma persoalan dia, dalam keadaan ketua cabang dah terang-terang tulis, buat kenyataan media, dia akan mengundi siapa. Jadi perwakilan-perwakilan yang dia bawa, yang akan dia bawa ke Johor ni mestilah satu kepala dengan dia. Betul? Itu isu dia. Tak pernah lagi dibuat orang, ketua cabang buat satu kenyataan media sokong mana-mana calon. Belum pun lagi penamaan. Nampak tak? Ini memang kelakar sebenarnya. Dia orang terlalu gairah agaknya. Terlalu excited, dah tak boleh nak menyabar, tak boleh nak menahan. Sepatutnya paling tidak kau tunggulah penamaan calon. Kan? So dah terlalu excited. Dia tengok mungkin agaknya YB Rafizi cuti sebulan, dia pun rasa YB Rafizi tak masuk dah ni. Kan? Masing-masing pun tembak awal. Tu cerita dia. Jadi kalau macam saya katakan tadi, kalaulah ketua cabang tu dah terang-terang dalam kenyataan media tulis siapa yang dia sokong, jadi perwakilan-perwakilan yang dibawa ni sekadar melengkapkan proses tu sajalah. Sekadar melengkapkan proses. Jadi apa maknanya pemilihan tu tadi? Dia ada juga yang mengatakan, saya cuba baca, saya baca komen-komen di Facebook, saya baca tuan-tuan. Bila yang mengatakan dia cuma tulis saja. Masa pemilihan tu belum tentu dia undi siapa. Saya cakap ini apa benda ni? Saya tak boleh faham dia punya game. Engkau buat satu kenyataan media yang mana satu Malaysia baca. Mana? Satu Malaysia baca. Engkau bersama dengan pengerusi negeri letak nama sokong orang-orang tertentu. So ni wayang game apa yang cuba dilakukan. Tiba-tiba nak beritahu masa mengundi tu mengundi orang lain. Come on lah. Janganlah buat macam kita ni berada dalam persatuan ataupun kelab pengakap. Kalau kita sekolah menengah dulu bolehlah dia ayam-ayam kan. Aduh.